Siapa-siapa yang risau dia tak boleh nak infak dan sedekah dengan banyak. Aujabuna 'anil aduwi an yuqatilah. Dia takut untuk berhadapan dengan musuh dalam medan perang. Nabi sebut fal yukthir min subhanallahi wa bihamdih. Perbanyakkan sebut subhanallahi wa bihamdih. Siapa yang takut, risau dia tak boleh nak bangun malam, siapa yang risau dia kedekut untuk infakkan duit dia pada jalan Allah, siapa yang takut untuk menghadapi musuh dalam medan perang, fal yukthir, Nabi kata banyakkan sebut subhanallahi wa bihamdih, fa innaha ahabbu ila Allah min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Sekerana sesungguhnya subhanallahi wa bihamdihi itu ialah satu zikir yang lebih disukai oleh Allah daripada seseorang yang mensedekahkan sebuah gunung emas pada jalan Allah. Siapa-siapa yang risau dia tak boleh nak infak dan sedekah dengan banyak. Aujabuna 'anil aduwi an yuqatilah. Dia takut untuk berhadapan dengan musuh dalam medan perang. Nabi sebut fal yukthir min subhanallahi wa bihamdih. Perbanyakkan sebut subhanallahi wa bihamdih. Siapa yang takut, risau dia tak boleh nak bangun malam, siapa yang risau dia kedekut untuk infakkan duit dia pada jalan Allah, siapa yang takut untuk menghadapi musuh dalam medan perang, fal yukthir, Nabi kata banyakkan sebut subhanallahi wa bihamdih, fa innaha ahabbu ila Allah min jabali dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Sekerana sesungguhnya subhanallahi wa bihamdihi itu ialah satu zikir yang lebih disukai oleh Allah daripada seseorang yang mensedekahkan sebuah gunung emas pada jalan Allah.